Ni kita duduk beramal ni. Faham? Duduk beramal. Nabi kata iza maratun bi riyadil jannah farta'u. Kalau mu lalu kok kebun syurga tolong singgah. Jangan awak bodoh ngak. Jangan dak reti bahasa ngak. Tu kita tambah ha. Nabi dak kata gitu. Faham? Ni lalu saja ke masjid. Dak singgah-singgah. Tanya pula, ma riyadul jannah. Sahabat tanya, apakah kebun syurga dalam dunia? Nabi kata hilaku zikri, tempat orang menyebut Allah. Sama ada majlis selawat, majlis tazkirah, majlis ceramah, majlis ilmu fardu ain, majlis baca Quran, mempelajari hadis. Tu zikrullah. Faham? Tolong singgah. Nak, dak lalu saja ke masjid, yung lalu saja. Nak, tak singgah pun di masjid. Dia tengok ramanya orang pergi kuliah. Dah mung benda, beruk ke benda. Dia tahu kasar kan ustaz ni. Siapa suruh jepuk? Dia ada gak kena lembut, ada tepat kasar, bukan kasar sama. Nak. Dia kalau kerah belaka tak jadi, lembut belaka tak jadi gak. Sebab tu dia ada Nabi Musa, Nabi Harun. Bila Nabi Musa ada, umat dia tidak buat perkara syirik. Faham? Bila Nabi Musa pergi ke Sinai nak terima wahyu, tinggal Nabi Harun. Nabi Harun kaum dia tak takut. Sebab apa? Lembut. Bukan jalan lembut. Faham? Tapi dia tak kerah. Bila kaum dia nak buat benda-benda yang tak baik, jangan buat macam tu. Tak boleh. Kaum dia, tak ada benda Harun, dah kacetong. Nampak? Maka jadilah Musa Samiri ambil kesempatan, tidak ada Nabi Harun yang keras, tinggal tak ada Nabi Musa, tinggal Nabi Harun yang lemah lembut. Mereka pun buat berhala seekor lembu. Faham? Ni. Batu kena ada keras, kena ada lembut. Batu Tuhan buat dalam kehidupan kita mesti ada keras, ada lembut. Dalil di rumah kita, ayah dan emak, suami dan isteri. Isteri lembut, suami keras. Betul tak? Dah kalau suami lembut, ada kita. Mudak dang. Faham? Tengok dengan anak-anak. Nak, kalau anak dah dekat maghrib dah tak mandi lagi. Nak, mak kata mana? Mandilah mak, lewat dah ni. Anak takut tak? Ada dia kena ayah keras, mandi, derah-derah masuk dalam bilik air. Nak, tuan buat comel dah, mak lembut, ayah keras. Betul tak? Takkan ayah lembut pada mak, kau berat nandang rumah tu. Mak kata mandi mak, maghrib dah ni. Ayah mandi, ayah berat nandang kalau main gitu. Ni kau ayah lembek, kolek-kolek, lembek-lembek ayah. Anak suruh tutup TV time maghrib, tak tutup, tak kata apa ayah. Tu bukan ayah tu. Tu Saiful. Faham? Kata ni maghrib, tutup TV. Kata gitu. Faham? Nak sembahyang dulu, kat lagi boleh buka balik. Anak tak tutup, tak kata apa. Ayah sembahyang dalam lagu. Duk bunyi. Faham? Bodoh punya ayah. Bila kita suruh anak tutup sebab orang bang maghrib, anak kita tak tutup, kita jerekah dia. Tu baru orang panggil ayah. Faham? Tu seorang bapa. Tutup, mudah reti bahasa. Mudah kena pendapat. Tak boleh kata gitu anak kita. Kan kita bela dia kan? Kata lah gitu. Dia tak tutup juga, ambil kapak belah dua TV. Faham? Tu baru seorang ayah. Mahal mana? Nu Maiding 299. Bukan mahal sangat. Baru anak kita reti bahasa. Faham? Mai pergi surau tak ambil ayah nak tengok bola, sepak atas belakang biar geluli batin. Faham? Biar kerah. Pasal mak lembut. Nak, mak pergi mandi. Tak layan mana. Jadi faham. Tiada mengetahui mereka itu akan bawa ayat Quran dan hadis mutawatir, bahkan hadis ahad. Apabila menerima akan dia oleh umat, nescaya memberi faedah, ia akan ilmu yang pasti yakin.
pada sisi jumhur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia hadis satu bahagian daripada dua bahagi hadis-hadis yang mutawatir, dan tidak ada antara ulama salaf yang lama pada demikian itu bersalah-salahan. Kita tak dengar Nabi ucap sendiri hadis Nabi. Nampak? Tapi sahabat yang dengar. Sahabat baca hadis didengar oleh tabi'in. Tabi'in dengar daripada tabi'in. Akhirnya sampai pada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Abu Daud dan seumpamanya. Mereka bukukan dalam kitab-kitab hadis. Yang mana orang yang ada dalam sanad-sanad dia itu, orang yang tidak kuat, maka hadis itu tidak jadi hadis yang kuat. Hadis kuat ni paling kuat hadis sahih. Hadis hasan kurang sedikit pada hadis sahih. Ditapis-tapis, ini bukan hadis, ini maudhu', ini hadis mungkar, ini tohok buang. Akhirnya bersih sampai kepada kita dalam buku-buku hadis. Cukup mudah bagi kita. Faham? Ulama dulu mengembara nak dengar satu hadis supaya umat yang kemudian dapat dengar hadis Nabi. Allah, ingat senang ke Imam Bukhari nak himpunkan hadis Bukhari 5,000 hadis dalam tu. 7,000 hadis lebih. Imam Muslim 5,000 hadis. Imam Hanbali 27,000 hadis dalam kitab Musnad dia. Ingat senang nak kutip je. Tulis atas kulit, tulis atas batu. Akhirnya molek siapa kat kita kitab-kitab hadis. Comel dengan awal larat, dengan baris, dengan kulit daun emas pula dah. Jahil juga kita. Orang mari ngajar pula hadis di masjid, dak pergi juga. Bodoh dari karung ni. Benda nak jadi. Tuan-tuan sibuk pun. Kan Nabi kata ikhtani khamsan qabla khamsin. Murbuk 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nabi pun bilang